Lepas tu yang 3, 4 tu hall Okay. untuk majlis ke apa ke. So masa tu 5 deck ni penuh. Okay. So bila daripada kat bawah, lift mesti dah daripada atas kan. So bila tuan-tuan sampai bawah penuh. Faham. Tuan-tuan penuh. Jadi observation deck dah macam dah ni lah kan. Kita dah out of control kan. Sembang masa tu dia dah berebut-rebut. Batu kat depan lift dia ada line dia. Batu tak lebih daripada line tu. Sebab kita tak palang lah, macam palang lah. Jadi dia lebih time tu dah tak boleh kontrol. Mengamuk lah kita maki lah tu tu. Berubah jadi singa sekejap Pakai bahasa apa? Maki pakai bahasa apa? Bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Ojak bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Janji lepas. Faham sekejap lagi. Info tu sampai tu kat bawah. Bawah tu cakap, kau cakap apa? Tu lah. Tapi everything settle okay lah. Biasa lah. Kerja memang time tu dah overload dah. Intense lah. Intense lah sana kan. Weekend. Lepas tu turis yang jenis datang, okay. Dia dengan tour guide tau. Sekali satu grup tu 80 orang, 100, 200 orang. Ui, bukan sikit. So dia berapa lift kat sana?